Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tuan-tuan dan puan, sebelum ni Faizal dah cerita pasal dengan kekuatan Forever Living berkaitan dengan syarikat. Yang mana syarikat Forever Living ini merupakan pemonopoli pasaran aloe vera dan pasaran madu terbesar di dunia. Kan? Sebab daripada itu kita banyak sangat bahan mentah. Jadi sebenarnya Faizal juga ceritakan berkenaan produk terdesak kan di awal-awal slide Faizal tadi, video Faizal tadi, Faizal ada cerita berkenaan dengan produk terdesak. Apa sebenarnya produk terdesak ni kan? Jadi sebenarnya banyak sangat produk kat dunia. Kita ada produk apa? Kita ada produk trending kan, produk trending, produk bermusim. Mula-mula orang berebut-rebut nak membeli. Kan? Bila dah habis hype ni, dah habis musim orang tak beli. Apa yang terjadi dengan kita? Bisnes kita terkubur begitu saja. Kan? Kita ada produk yang kedua tu produk apa? Produk keras. Bila apa ni, minta maaf tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan tengah buat bisnes ni penapis air kan, bagi contoh saja kan. Bila produk keras, kalau orang sekarang membeli sekarang ni kan, orang beli sekarang ni kan, adakah dia akan repeat beli? Mungkin lepas 5 tahun. Itu pun kalau dia nak tukar model baru. Kalau tak tukar model baru, dia bayar maintenance saja, dia dah tak membeli. Contoh lain saya suka bagi tahu bengkong. Bengkong juga produk keras. Kan? Masalahnya bukan semua orang, masalah problemnya kan. Masalahnya kan bukan orang semua suka pakai bengkong. Kan Faizal pun tak pakai bengkong. Kalau Faizal pakai bengkong, ayu Faizal. Sebenarnya apa produk terdesak, insya-Allah Faizal nak ceritakan, nak share kepada tuan-tuan dan puan apa itu produk terdesak. Kan? Produk terdesak ini adalah produk tuan. Okey. Produk terdesak, okey. Okey. Sebelum tu nak tanya tuan-tuan dan puan. Best ke best? Kan? Best ke best kalau kita pergi dengan makcik kita, dengan mak kita, dengan ayah kita pergi ke supermarket, kan? Kita ambil apa ni produk ni, itu produk kita. Kita ambil produk tu, produk kita. Pergi ambil produk ni, produk kita kan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita ada lebih 200 produk daripada hujung rambut sampai hujung kaki, head to toe. Semuanya produk kita. Bila kita tolak troli, kan, bayangkan, tolak troli, semua tu produk kita. Untung kan untung tuan-tuan dan puan. Untung lah kan. Jadi produk kita adalah produk lebih 200 produk. Produk kita adalah produk terdesak. Apa produk terdesak ni? Kan? Produk terdesak ni kalau orang tak makan suplemen kita, orang tak menyawa dengan izin Allah. Orang tak kurus, orang tak cantik, orang tak kuat. Jadi orang akan sentiasa repeat membeli. Jadi kita kena sentiasa terlibat dengan produk terdesak. Kan? Tambah pula dengan kos perubatan yang tinggi sekarang ni, orang akan cari suplemen. Jadi alhamdulillah produk kita ni dapat menyelesaikan pelbagai masalah kesihatan, kan, kecuali sakit tua dan sakit mati. Kan, dengan izin Allah, insya-Allah. Kan? Jadi sebenarnya kan, kenapa terlampau banyak sangat permintaan, kan? Terlampau banyak sangat orang nak cari produk Forever Living. Sebab apa? Kita conquer dua market itu, iaitu market usus dan market salur darah. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab kan Nabi pun pernah bersabda, barang penyakit datang daripada mana? Daripada perut, kan? Diakui oleh para doktor, 80 hingga 90% penyakit datang dari usus kita yang kotor. Daripada awal kita lahir, kan, sampai ke hari ini, tuan-tuan dan puan pernah cuci usus tak? Kan? Pernah tak cuci usus? Kita makan pewarna, perisa, kan? Pengawet, pernah tak kita cuci usus kan? Jadi fungsi kita punya usus ni sebenarnya nak menyerap segala nutrisi yang diperlukan oleh badan. Bila usus kita tu bergerak, kan, dah kotor, macam mana nak serap segala nutrisi yang diperlukan oleh badan? Yang itu yang datangnya pelbagai penyakit, kan, penyakit GERD lah, gout lah, kan, migraine lah, kanser usus lah, wasir lah, macam-macam, 1000 macam penyakit berpunca daripada usus kita yang kotor. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, Allah ni maha mengetahui. Allah ni dah menciptakan sesuatu bahan semula jadi yang dapat cuci usus kita yang kotor, kan, daripada tumbuhan ladang, daripada tumbuhan aloe vera lah, pokok lidah buaya. Seperti kita tadi kan, pokok lidah buaya. Yang mana rupa-rupanya dalam pokok lidah buaya ni, kan, kita ada satu saponit. Saponit ialah buih semula jadi, kan, yang dapat cuci usus kita yang kotor. Yang mana kita ada satu produk, yang produk kita ni produk killer kita lah, yang digunakan berkurun lamanya. Kan, bukan saja di Malaysia, satu dunia duk pakai produk ni yang dapat terbukti dapat cuci usus kita yang kotor. Faizal nak sajikan tuan-tuan puan sedikit demo yang membuktikan produk kita ni aloe vera yang dapat cuci usus kita yang kotor. Saksikan tuan-tuan puan.
Sekarang Kak Bi nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datangnya daripada usus kita yang kotor. Air ni mewakili badan kita. Badan kita terlahir dengan sangat bersih. Betadine mewakili toksin. Kita gunakan Maggi sebab sifatnya sama seperti usus, mengembang dan juga menyerap. Tengok demo ni. Kita makan nasi lemak, roti canai, daging. 20 tahun, 30 tahun. Mungkin kita still tak rasa apa-apa lagi sebab Allah bagi kita antibody semula jadi untuk badan kita. Dan bila badan kita umur 40, 50, 60 dah start drop dah kita punya antibody. Dah semakin lemah. Kalau badan kita bersih, tak akan ada apa-apa berlaku dekat usus. Setiap hari kita makan tapi tak bersihkan usus. Sampai tak usus kita sangat kotor dan usus akan menyerap segala toksin-toksin. Minum air masak banyak kali pun tak bersih juga usus kita. So apa yang kita perlu buat adalah Allah dah ciptakan tumbuhan semula jadi untuk bersihkan kita punya usus dengan tumbuhan aloe vera di mana ia bersifat saponin iaitu buih semula jadi yang mampu membersihkan usus kita. Nampak tak dah bersihkan? So bila kita makan lagi usus tu terlindung. Suami kita pula dia makan juga setiap hari kerjanya makan je kan. Apa terjadi? Toksin. So kita bagilah dia minum aloe vera. Nampak tak? Usus dia pun dah bersih. Sekarang ni kita nak kaji pula betul ke dekat dalam aloe vera ni terkandung mineral yang banyak yang mampu memberi tenaga, energi yang booster untuk tubuh badan kita. Nampak tak? Bila kita minum air masak biasa tak ada apa-apa berlaku. Kita minum aloe vera nampak menyala-nyala. So that bila kita minum aloe vera barulah badan kita ni bertenaga dan juga bersih. Barulah toksin tak sempat nak meresap ke dalam sel, ke dalam tisu dan semua organ-organ di dalam tubuh badan kita. Barulah kita bebas daripada kencing manis, bebas darah tinggi, bebas juga stroke, bebas daripada kanser. Dan tuan-tuan dan puan, faktanya kan, kita juga conquer market salur darah. Sebab apa? 20% penyakit datang daripada salur darah kita yang tersumbat. Akibat apa? Kolesterol jahat. Kan? Kolesterol itu betul-betul jahat. Dia sekat darah kita dalam arteri itu yang menyebabkan dia tidak sampai ke otak. Bila tak sampai ke otak, apa yang terjadi? Dia akan jadi apa? Stroke. Lepas tu kita banyak kan dengar berkenaan dengan kematian mengejutkan. Berpunca daripada apa? Salur darah lah, salur darah tersumbat lah. Darah tak dapat sampai ke jantung kan. That's why dapat serangan jantung. Dan tuan-tuan dan puan, untuk makluman, Allah dah ciptakan 3 bahan semula jadi yang terbukti dapat menyingkirkan kolesterol jahat di dalam darah. Apa dia? Minyak ikan dan minyak zaitun dan minyak kalimari sotong. Kita satu-satu produk kat dunia ni kan, dia dipanggil omega 3 plus yang ada gabungan ketiga-tiga bahan ini, iaitu minyak ikan, minyak zaitun dan juga minyak kalimari sotong. Malahan produk kita ni diakui oleh Father of Omega, Dr. John David, kan, saintis yang mendapat anugerah Nobel, yang orang yang pertama yang menemui keberkesanan minyak ikan di lautan Arktik dalam yang dapat menyingkirkan kolesterol darah di dalam kolesterol jahat di dalam darah. Jadi Faizal nak tunjukkan untuk tuan-tuan dan puan ada satu demo yang membuktikan keberkesanan omega 3 plus ni yang dulu dipanggil RC yang dapat menyingkirkan membuang kolesterol jahat di dalam darah. Tuan-tuan dan puan saksikan insya-Allah. Sekarang Kak Bi nak tunjukkan demo pula iaitu second killer product Arctic Sea di mana dia bantu untuk bersihkan salur darah dan Kak Bi menggunakan serum form untuk kaji kolesterol dalam salur darah kita. Untuk pengetahuan semua, 20% penyakit datangnya daripada salur darah kita yang tersumbat. Nampak tak? Bila salur darah kita penuh dengan kolesterol dan dia boleh menyebabkan penyakit yang bahaya iaitu stroke. Salur darah yang tersumbat juga lama-kelamaan dia boleh jadi salur darah tu terpecah. So demo ni kita gunakan air panas sebab badan kita berdarah panas. Polistiren ni sangat degil sama seperti kita punya kolesterol dalam darah. Dia sangat degil untuk pecah. Kita letak dekat air panas pun, kita minum air panas sekalipun, dia tak berlaku apa-apa perubahan, betul tak? Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita makan Arctic Sea di mana Arctic Sea ni terkandung minyak ikan di laut Arktik dalam yang bebas daripada pencemaran. Terkandung 750 mg minyak ikan omega 3 yang sangat bagus untuk memecahkan kolesterol jahat dalam salur darah kita. Dan dalam Arctic Sea ni juga ada 250 mg minyak zaitun di mana dia sangat bagus untuk menaikkan lagi kolesterol baik dalam salur darah. Jom kita tengok apa yang berlaku bila kita makan satu biji Arctic Sea ni. Kita letak sikit dekat kita punya kulit. Apa yang terjadi? Tak terbakar kan? Sebab minyak ikan ni dia hanya membakar kolesterol jahat dan kita punya kulit ada tisu putih yang tak akan terbakar pun. Nampak tak? Makin lama kolesterol jahat dalam salur darah kita pun semakin mencair.
Dan tuan-tuan dan puan, inilah satu fakta kebenarannya tuan-tuan dan puan. Di Jepun, Supplement Forever Living ada produk kesihatan terlaris. Bukan senang orang Jepun ni nak terima produk luar. Jadi asbab dari satu kisah ini kan yang jadi testimoni berkenaan dengan dan yang masuk dalam The World Guinness Record kan sepasang nenek tua ni ketika di interview tanya apa ni rahsia diorang ni umur 120 tahun tak ada penyakit. Jadi nenek kembar ni bagi tahu cucu-cucu kan nenek makan minum aloe vera 2 liter sehari daripada umur 70 tahun kan. Jadi tuan-tuan dan puan, bukan sahaja sesuai untuk manusia, sesuai juga untuk haiwan. Masuk dalam The World Guinness Record, seekor seekor kucing kan. Seekor kucing tersasar Faizal, seekor kucing. Kan, seekor kucing Allah izinkan hidup dekat 30 tahun. Kan, ikut kitaran kucing hidup berapa lama? Tuan-tuan dan puan, 12 hingga 15 tahun betul tak? Kan, sebenarnya pemilik kucing ni bagi minum aloe vera. Ni setiap hari pada kucing ni. Jadi tuan-tuan dan puan, kalaulah ada dekat rumah tu kambing ke, lembu ke kan, yang ada masalah kesihatan, demam ke kan, kita banyak sangat testimoni kucing demam nak bagi minum aloe vera sihat. Jadi tuan-tuan boleh amalkan kan insya-Allah dengan produk sunnah ini. Ketika mana doktor cakap tak boleh sembuh, kita banyak sangat testimoni, bukan testimoni di Malaysia tadi, testimoni satu dunia. Salah satunya lah itu. Ketika mana doktor cakap tak boleh sembuh, sopak ni orang Turki boleh sembuh. Ada cirrhosis, sembuh. Faizal juga ada kawan yang mana dia punya husband derita sakit cirrhosis ni kan. Tapi dia makan terputusnya ubat hospital, jadi balik. Kan? Putus ubat hospital, jadi balik terputus ubat hospital kan. Itu masalahnya. Jadi bila diminum aloe vera, produk sunnah ni alhamdulillah sembuh, totally sembuh sepenuhnya lah. Alhamdulillah. Dan Faizal juga telah rasai kehebatan produk ini menyebabkan Faizal sihat. Kan? Daripada kurangnya berat badan Faizal bila Faizal minum. Kan? Terjadi dengan sendiri tanpa dirancang. Alhamdulillah. Dalam banyak sangat testimoni, produk kita ni bukan produk sekadar murah. Kan? Faizal cerita tadi, kita terlampau sangat banyak bahan mentah. Ini menyebabkan kita dapat kontrol dari segi harga. Dah lah murah, tahan lama tuan-tuan dan puan. Ada produk kita boleh tahan sampai 3 hingga 6 bulan tuan-tuan dan puan. Kan? Sabun ni kalau kita pandai potong kan boleh tahan setahun. Ada trik dia lah kan. Boleh tahan setahun tuan-tuan dan puan. Harga ini adalah harga sebelum diskaun tuan-tuan dan puan. Dan kita ada banyak produk daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bagi tahu saja. Sampai tapak kaki pun ada produk kan. Alhamdulillah. 200 produk over the world. Dan ini fakta yang saya suka. Forever Living ini, kita bahan mentahnya, hampir 90% bahan mentah adalah berasaskan makanan sunnah. Yang mana telah dijadikan sebagai set basic umrah dan haji. Kan? Sekarang musim haji kan? Jadi memang dia dijadikan set basic umrah dan haji. Dan produk kita ni, rupa-rupanya ada banyak sangat bahan mentah yang terdiri daripada delima, daripada madu, minyak ikan, minyak zaitun, biji rumput gandum pun ada. Kan? Biji labu pun ada kan? Bayangkan. Kan? Jadi terlampau sangat banyak bahan makanan sunnah yang dekat sangat dengan jiwa orang Islam kan. Tambah orang bukan Islam pun mengamalkan. Rugilah kalau kita tak mengamalkan atau kita mengedarkan produk makanan sunnah. Dan terlampau banyak sangat anugerah yang kita terima. Kan? Daripada luar negara. Kan? Kita menang anugerah antarabangsa harga murah. Kan? Bawah pada 100. Kan? Inilah buktinya tuan-tuan dan puan. Kan? Terlampau banyak pengiktirafan yang kita terima kan, dan kita juga sebenarnya Forever Living outsource melantik 3 orang individu hebat ini kan, merupakan saintis yang design produk-produk Forever Living ini, dan mereka ni juga bertanggungjawab untuk memastikan kualiti, untuk memantau dari segi keberkesanan, untuk memantau dari segi relevannya produk ini dengan keadaan persekitaran kesihatan dunia. Sebab itu produk kita ni dapat mengcater segala penyakit, dapat menyelesaikan segala penyakit kecuali sakit mati dan sakit tua dengan izin Allah. Dan produk kita tuan-tuan dan puan mendapat pengiktirafan daripada International Aloe Science Council. Bukan sekadar halal jakim tuan-tuan dan puan, malahan halal ifangka. Jadi kita pergi mana-mana, kita boleh beli produk, kita boleh minum dengan selamat tanpa was-was. InsyaAllah halal, halalan thayyiban. Dan produk kita bukan senang nak dapat sertifikat kosher kalaulah produk kita ni tak bersih. Terjamin dari segi kebersihannya tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Jadi alhamdulillah kan, research yang Faizal buat ni memang terbukti dapat menyihatkan orang. Kan? Dapat sebab tu produk kita dah repeat sale. Kan? Dahlah dapat sihatkan orang.
dapat mengkayakan orang, dapat menggemukkan duit poket. Alhamdulillah dapat bebas masa. Sebab apa? Sebab daripada marketing strategi daripada Al-Ujak Circle Forever Living. Kan? Tanpa marketing strategi yang bagus, tanpa plan plan pemasaran yang bagus, kan? InsyaAllah bisnes kita tak ke mana. Tapi dengan izin Allah, di bisnes ini dan Faizal Joint adalah bisnes yang terbaik. Kan, yang boleh membuatkan kita sihat, kaya dan bebas masa. Yang paling penting ialah dapat memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. Itu saja perkongsian Faizal berkaitan produk. InsyaAllah kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.